orang ni yang sakit ni aku tinggalkan, yang ini aku suruh jalan dulu, yang ini mungkin kena faham naik gajah, yang ini kena faham naik rimau, yang aku yang selamat yang suruh orang guide. Dah kenapa? Baik kau suruh je yang seorang ni yang sakit ni, teman dia, aku pergi naik, aku dah tentu fit, aku dah tentu tahu nak panggil kecemasan apa, handphone aku ada line lagi, aku call, aku datang, yang mangsa yang sakit tak ke mana, yang kau yang jalan slow pun tak ke mana. Kan senang. Okay. Tumpang kereta kawan. Itu Itu tak tahu lah. Tak ada campur. Benda tu tak jadi alasan. Dia Saya cakap satu je. saya cakap. Benda tu mungkin jadi kan. Satu dia cakap, guide, you tak perlu jadi Mr. Nice Guy sepanjang masa. You tak perlu jadi Mr. Nice Guy. Situasi mendesak, keadaan tu mencengkam, you kena decide benda tu macam seorang panglima perang. Sebab benda ni kecemasan. Okay. Kenapa you lepaskan? Saya memang itu pada saya dah betul-betul silap lah. So banyaklah silap untuk terito. Ya, sebab tak apa tak kita belajar. Masing-masing belajar lah benda ni kan. Sebab kita pun bukan perfect. Kalau kita tak boleh nak terima langsung kesalahan, masih nak menuding engkau, dia, mereka, kita ni. Kau selagi kau tuduh orang, selagi tu kau takkan improve. Ya, betul. Kau tak nak ambil benda ni sebagai tanggungjawab. Tunjuk ni Kan? jari yang lain, 4 lagi jari tunjuk kat kita. Dia untuk kita improve pedot macam mana pun, kita kena mengakui, tengok dan renung ini silap kita. Untuk kita improve kita kena gagal. Abang cakap kat saya dulu. Yelah, sebab kadang-kadang kita gagal. Cuma saya beritahu, jangan gagal. Kalau kita gagal cinta lain pedot ni, gagal dekat dalam hutan tu pedot, nyawa taruhan ni kau. Itu benda yang kita risau. Kan? Kalau dekat luar ni lain. Okey bang. Okey, kita dah masuk bahagian sah. Bawa masuk laju.